Datuk Seri Ali Shukri bagi kad untuk belanja anak-anak, isteri dan ibu mentua. Tapi syaratnya seorang satu je. Tengoklah PJ Spot. Pandai betul pujuk papa dia. Kita harus berpecah. Kenapa pecah? Kalau kita ikut mengikuti, nanti yang shopping papa seorang je. Okey, sekarang ni kalau nak belanja, ramai-ramai lah. Ya. Tapi saya pun claim lah balik. Saya Oh, kalau macam tu je ke mama? Apa dia? saya dekat. Cuma nak balik Malaysia kena claim lah balik. Kad tu kat... Bagilah Ha? janjilah kesan. Okey, kita dekat. Tukar lebih kat mama. Tapi janji jangan mahal. Okey. Seorang satu je. Apa jangan macam tu, Pak. Habis? Kita tak sampai ke lain. Seorang satu je. Abah, janganlah. Abah ni. Okey, tak apa-apa. Abah pun nak jual batu. Abah, kita bagi limit, Abah. Abah, jangan. Kita punya kad ada limit. Yang ini dia bagi tak ada limit. Maknanya dia shopping banyak. Jangan